dan salam sejahtera. Video ini bertajuk Terperangkap dalam Janji Manis dan memaparkan situasi yang sering berlaku di tempat kerja. Melalui kisah ini, kami ingin menunjukkan bagaimana rasuah boleh bermula dengan perkara yang sangat kelihatan kecil seperti hadiah dan janji ganjaran. Situasi ini selari dengan objektif kursus integriti dan anti rasuah iaitu KIAR yang menekankan kepentingan integriti dan pematuhan prosedur dalam membuat keputusan di tempat kerja. Ni, tadi banyak kan? Baru masuk dah kena buat semua. Yelah Maira, ni pun ikut prosedur betul-betul. Kau tak tersilap. Alah, tak payah ikut buku lah. Kalau kita percepatkan sikit, kau tak ada tu bagi hadiah kat kita. Hadiah? Macam apa? Ni hadiah ni. Ni, macam rasuah je. Ini bukan rasuah lah. Ini tanda terima kasih saja. Ni. Kenapa nampak risau ni? Ni, Maira suruh siapkan tender, suruh cepatkan. Lepas tu dia kata ada hadiah daripada kontraktor. Ni. Bahayalah Min, benda ni pun dah nampak salah. Ikut prosedur je. Jangan gadaikan kerja sebab janji manis. Tapi aku takut kalau Maira marah kalau aku tolak. Weh, Yasmin, ini kau dah sebelum. Kau tak boleh minta dah. Sorry Maira, aku tak boleh lah. Ni dah langgar peraturan. Ish, boleh tak kau jangan dulu sangat? Maira, ini dah salah. Cukup. Kalau jadi apa-apa, Yasmin yang kena dulu tau. Hei, korang ni sibuk betul lah. Tak apalah, kita orang gerak dulu. Apa kau bincang dah berdua? Dah, pergi. Kalau saya tu baik-baik tau. Kau ni aku sebut ni sikit tak boleh. Mana senang je. Ya, aku tak nak lah. Kenapa kau kenapa ni? Ni, Maira suruh cepatkan tender. Lepas tu dia kata ada hadiah daripada kontraktor. Saya tak sangka ia serius, bos. Maira, hadiah tu rasuah. Hentikan semua urusan dengan kontraktor tu dan saya akan buat laporan. Yasmin, awak buat keputusan yang terbaik. Minta maaf, bos. Bila ikut cara yang betul, hati pun tenang. Janji manis selalunya terangkap. Dan ingat, integriti bukan pilihan, ia tanggungjawab. Daripada video ini jelaslah bahawa perbuatan menerima atau menawarkan hadiah untuk melancarkan urusan kerja adalah satu bentuk rasuah. Dalam konteks KIAR dan Seksyen 17A Akta SPRM, kesalahan individu boleh memberi kesan kepada keseluruhan organisasi. Oleh itu, setiap pekerja haruslah bertanggungjawab untuk menjaga integriti dan berani memilih jalan yang betul walaupun berdepan dengan tekanan. Sekian, terima kasih.